Okay guys, so ini aku dah siap pasang dah. Aku dah siap buat breeding apa semua. Tapi bila time nak pasang baru puasan lah. Benda ni besar sangat. So dia tak ngam dengan lubang original dekat cover set tu. Jadi aku kena tebuk dulu ikut saiz ni lah. Kena buat bagi besar sikit baru boleh pasang cover set kepala ni. So jom kita pergi tebuk dulu. Assalamualaikum guys, mari ke channel aku. So hari ni aku nak ganti brake lever untuk RS aku ni. Ni dia dah mula tak pakai dah. Dia tak grip lah. Dia ada bunyi. So hari ni aku nak pakai brake lever brand RCB ni lah. So jom kita buka pasang. Bila korang beli bracket ni, dia akan bagi yang standard size punya lah. Tapi yang ni kalau korang pasang dia untuk motor Y saja. So bracket ni dia boleh masuk untuk motor Yamaha. Untuk motor Honda korang kena beli extra bracket macam ni. Dia akan pusing lubang side mirror ke depan. So kena beli bracket ni lah. Okay guys, so ini aku dah siap pasang dah. Aku dah siap buat breeding apa semua. Tapi bila time nak pasang baru puasan lah. Benda ni besar sangat. So dia tak ngam dengan lubang original dekat cover set tu. Jadi aku kena tebuk dulu ikut saiz ni lah. Kena buat bagi besar sikit baru boleh pasang cover set kepala ni. So jom kita pergi tebuk dulu. Okay guys, so sekarang ni aku dah potong sikit lah benda ni, cover set ni, baru dia boleh masuk lah. Kalau dia jadi tak ngam. So next project aku nak try tukar kabel dengan master pump.